Terjah boleh? Terjah. Okay, last. Janji. Boleh sambil-sambil makan lah? Dia puasa ni. Puasa ni. She's confident. Alhamdulillah, sangat-sangat suka. Kehidupan jadi teratur lah. Ibadah pun jadi teratur. Sebab Bazar Raya, Bazar Ramadan. This is the bulan yang paling besar rahmat dan berkatnya. Ramadan ni kita tenang sikit. Kita fokus untuk beribadah. Pintu taubat terbuka kan. So the feeling is there. Inilah bulan yang kita boleh kumpul pahala. Sebab saya jenis suka untuk berjimat juga lah time Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan, kita selalu buka puasa ramai-ramai. Mestilah suka boleh balik awal. Utamanya tarawih, nuzul Quran, zakat. Sebab saya ambil, saya ikut zakat. Menahan diri daripada lapar. You're so tired. Solat tarawih and also gathering. Malam time kita pergi solat tarawih ramai-ramai dengan kawan-kawan. Bazar Ramadan. Because I'm a foodie. Social kindness. Kita kena buat baik. Pernah, of course pernah. I buka je peti ais dan I minum je air. Mak ayah dekat belakang. Kau tak puasa ke? Dia kata macam tu. Oh, tak pernah. Janji. Time kita ambil wuduk tu, kita terminum sikit. Saya baik. Tak pernah tinggal puasa. So I akan duduk je dalam aircon. Dalam bilik aircon. Yang paling berkesan saya rasa tidur lah. Makan kurma and also minum susu ke towards the last time masa kita bersahur tu lah. Abang I tengah nak bakar macam tu. Abang I sergah I daripada belakang. Memang ada scar kat sini. Saya pernah pergi kedai pastry lah. Dan saya curi beli dan makan kat situ. Balik kampung awal kan. So kita buat kuih semua tu. Tu momen yang I akan ingat lah. Bila dah dekat-dekat nak raya tu memang mengapi. Khatam Al-Quran, insyaAllah. Pergi solat tarawih kan. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak. Biasalah ambil anak, balik rumah masak and then prepare untuk buka puasa. Saya akan ambil masa lebih kurang 15 minit lah kot untuk do some workout. Balik kerja, pergi bazar. Saya tak masak lah, kurang masak lah kalau weekdays. Kalau weekend baru kita masak. Kari abang saya. Sebab I memang gila sikit murtabak ni. Saya suka ayam pecik lah. At least ayam masak kicap. I daripada Negeri Sembilan, kuih kelepong. Roti john lah. Tepung pelita. Bubur rempah yang our family buat. Masa tu jam. Kebetulan kedai-kedai banyak keliling. Orang-orang kedai turun hantar makanan kat tempat yang jam. Kalau sangkut dalam jam tu memang dah standby awal aku. Paling-paling air masak tu kurma lah. Actually, I pernah berbuka puasa dalam flight. Masa tu daripada Hong Kong nak balik ke Kuala Lumpur. Belum tu tengok kiri kanan dulu betul ke dah bangga tak. Agak-agak orang sebelah minum air, kita pun minum. Nama itu Samaruddin. Dan ada Fardu Syahri Ramadana. Aziz Sanatil. Lillahi ta'ala. Allahumma laka sumtu. Wabika amantu. Allah rezeki kau betul-betul. Birahmat kaya. Ar-Rahimi. jadi yang keempat. Keempat. Empat. Keempat. Empat. Tarawih. 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 Berkumpul bersama keluarga. Bazar Ramadan lah. Momen paling indah. Boleh tarawih dengan parents and family lah. Mungkin kita akan banyakkan untuk bersedekah lah time bulan Ramadan ni. Cash ada. Macam mana kita nak kontrol kita punya sabar. Sabar dari segi lapar. Nampak KFC? Sabar. Nak mengumpat? Sabar. Kita sebenarnya makan 1 kali sehari pun dah cukup. Lebih kepada bersederhana lah untuk bulan Ramadan ni. So kalau kita nak senang, kita kena membahagiakan juga orang yang sekeliling kita. Saya nak mengucapkan Selamat Berpuasa dan Selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak.